Cukup sayu kerana ada menerima warkah terakhir daripada anaknya yang terkorban dalam tragedi itu. Tahfiz untuk minta diselamatkan selepas 20 minit kebakaran itu terjadi. Apa yang berlaku di awal pagi tadi di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, di mana kebakaran berlaku pada awal pagi tadi melibatkan di mana keseluruhannya 36 pelajar dan 6 guru, di mana 4 berjaya diselamatkan, 14 pelajar dan juga 4 guru berjaya diselamatkan, dan setakat ini sehingga kini yang disahkan adalah 24 mangsa terkorban melibatkan 22 pelajar dan 2 guru. Memang dia nak sangat masuk sekolah tahfiz. Dia kata dengan cara dia masuk tahfiz, dia boleh tolong mak ayah dia masuk syurga Firdaus katanya. Setiap malam dia buat solat hajat untuk mak ayah, keluarga biar sentiasa sihat. Dia kata ibu sentiasa sihat katanya. Ambil sayang sangat dengan ibu dengan ayah. Semalam saya jumpa dia, saya bagikan dia makanan semua. Okey, tak ada apa-apa. Dia kata seronok sekolah sini. Dia kata sebab Amir belajar sekolah tahfiz. Dia kata sebab Amir nak tolong mak ayah Amir masuk syurga. 3 tahun lalu, tragedi hitam menimpa negara apabila kebakaran berlaku di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang terletak di Jalan Keramat Hujung, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Hening subuh Khamis itu, kala azan berkumandang, begitu juga api sedang marak meragut nyawa seramai 21 pelajar tahfiz serta 2 tenaga pengajarnya. Sekurang-kurangnya 20 pelajar tahfiz yang sempat terjun menyelamatkan diri dalam kebakaran tersebut. Tragedi hitam itu berlaku pada 4.15 pagi pada 14 September 2017. Sedih bertukar marah, satu negara meratapi korban kebakaran di pusat tahfiz berkenaan dan kemudian menelan pahit kerana ia angkara khianat remaja yang ingin menuntut dendam. Perselisihan faham 5 pelajar pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah dengan 7 remaja di kawasan Taman Datuk Keramat dipercayai punca kejadian kebakaran pusat tahfiz berkenaan. Sumber polis berkata, beberapa hari sebelum kejadian, pelajar tahfiz ada menegur 7 remaja yang menghisap dadah di kawasan Taman Tasik Datuk Keramat. Susulan dari itu, 7 remaja itu berdendam dengan pelajar tahfiz dan merancang untuk membakar pusat tahfiz berkenaan. 7 orang remaja yang terlibat ialah Adli berusia 16 tahun, Jupem berusia 16 tahun, Syahrul berusia 18 tahun, Aiman berusia 17 tahun, Debab berusia 16 tahun, Ijal berusia 15 tahun dan adik berusia 11 tahun. Berikut merupakan kronologi kebakaran ini. Iyalah, itulah yang saya itu dan datang daripada dalam laungan itu sudah tak ada lagi. Okey. Sudah habis. Kurang-kurangnya daripada yang saya nampak budak yang minta tolong itu sekurang-kurangnya dalam 20 minit saja, bukan lama. Tak lama Tak lama sebab api cepat. Okey. Beberapa hari sebelum kejadian, telah berlaku perselisihan antara pelajar sekolah tahfiz dengan Adli, Jupem, Syahrul, Aiman dan Debab. Kesemua mereka memaklumkan mereka telah ditegur dan tidak berpuas hati, lalu ingin membalas dendam. Syahrul dan Jupem berpakat untuk memasuki pusat tahfiz berkenaan untuk mencuri handphone di dalam asrama pusat tahfiz itu. Pada pagi hari kejadian, 14 September 2017, jam lebih kurang 2.30 pagi, mereka telah berkumpul di kedai minum Cik Mac Molek bersebelahan pejabat PPIM dan telah berbincang untuk membakar sekolah tersebut bagi membalas dendam. Setelah itu semua mereka telah beredar. Pada jam lebih kurang 4 pagi, Syahrul bersama Adli pergi membeli minyak petrol di stesen minyak Petron Damai dan mengisi minyak petrol di dalam sebotol air mineral yang besar. Pada jam lebih kurang 4.30 pagi, mereka telah berkumpul kembali di padang belakang pusat tahfiz tersebut. Ijal dan adik telah nampak Adli memegang sebotol minyak petrol dipercayai untuk membakar pusat tahfiz tersebut. Adik telah memanjat memasuki pejabat PPIM kerana mahu tidur. Pada jam lebih kurang 4.40 pagi, Adli bersama Syahrul dan Jupem telah memasuki pusat tahfiz melalui pintu belakang untuk membakar pusat tahfiz tersebut. Manakala Aiman dan Debab menunggu di luar pagar sebelah belakang pusat tahfiz. Siasatan pihak berkuasa kini menjurus kepada aspek khianat dan tidak menolak kemungkinan motif dendam sebagai punca kebakaran pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Selepas itu,
Adeli, Syahrul dan Jupem telah turun ke bawah untuk mengambil 2 tong gas lalu membawanya naik ke tingkat 3 pusat tahfiz dan telah meletakkan 1 tong gas secara berdiri dan 1 tong gas secara baring menghala ke pintu asrama. Syahrul telah mencucuk dengan menggunakan lidi di muncung kepala gas. Seterusnya Adeli, Syahrul dan Jupem melarikan diri keluar dari pusat tahfiz berkenaan. Selepas itu, Aiman dan Debab juga telah melarikan menggunakan motosikal jenis Yamaha Legenda warna kelabu. Adeli menaiki motosikal Suzuki RG Sport seorang diri. Syahrul dan Jupem menggunakan motosikal Yamaha Legenda warna hitam biru menghala ke rumah masing-masing. Hasil rakaman CCTV dari kawasan berhampiran termasuk Pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, polis berjaya mendapatkan maklumat dan menangkap kesemua remaja yang terlibat. Rakaman CCTV juga menunjukkan terdapat kelibat 2 lelaki menaiki motosikal membeli minyak petrol jam 1.30 pagi beberapa jam sebelum kebakaran pusat tahfiz berkenaan. Pihak bomba mendapati cara api merebak agak pelik dan luar dari kebiasaan, dengan kadar api merebak adalah sangat cepat dan besar. Biasanya, jika disebabkan litar pintas, kotak fuse utama akan tendang dan ambil masa sekurang-kurangnya setengah jam untuk api marak dan merebak. Berdasarkan maklumat mangsa yang selamat, kebakaran itu bermula dari luar bahagian pintu asrama yang menyebabkan mereka terperangkap. Tambahan pula, ada 2 tong gas di situ yang mungkin menjadi punca api lagi besar dan cepat merebak. Syahirman, 39 tahun, yang tinggal berhampiran pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, berkata beliau mendengar jeritan para pelajar pusat tahfiz itu kira-kira 5 pagi. Dia melihat keadaan di luar masih gelap kecuali api yang marak di tingkat 3 pusat tahfiz berkenaan. Dia bersama penduduk lain cuba membantu mengeluarkan pelajar tahfiz tersebut. Menurut Syahriman, beliau dan jiran-jiran kemudian mengarahkan beberapa pelajar terjun dari tingkat 3. Penduduk cuba menyambut mereka. Ada yang melecur serta cuba bantu apa yang perlu sebelum menunggu ketibaan bomba untuk memadam kebakaran di pusat tahfiz berkenaan. Apa yang lebih mengejutkan, menurut Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ketika itu Tan Sri Noh Omar, pusat tahfiz Darul Ittifaqiyah yang belum mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan CCC ketika menguruskan jenazah anak-anak syurga ini. Cerita Muhammad Zaid Mahmud, iaitu pengetua pusat tahfiz ini, dia diberitahu darah masih mengalir dari tubuh mangsa ketika proses memandikan jenazah. Pihak yang menguruskan jenazah menghubunginya sambil menangis dan memaklumkan darah masih mengalir dari badan mangsa. Kata mereka, inilah kali pertama mereka berhadapan dengan situasi seperti ini kerana kebiasaannya keadaan mayat mereka yang meninggal dunia akibat kebakaran kering kerana sudah hangus terbakar. Malah jenazah juga tidak mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan seperti kebiasaan. Mengikut cerita daripada pemandi jenazah dan pihak bomba, bomba juga mengatakan mereka tidak perlu pakai topeng ketika naik untuk operasi mengeluarkan mayat kerana tiada bau yang busuk. Mungkin itu cara untuk Allah beritahu betapa dia amat menyayangi anak-anak tahfiz ini. Baiklah, kita beralih kepada pertuduhan terhadap suspek-suspek ini. Pertuduhan terhadap kedua-dua suspek berusia 16 tahun dibaca di hadapan Magistrate Siti Raziah Kamarudin bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Kesemua 7 suspek direman selama 13 hari bermula 16 September 2017. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Amar Singh berkata, 6 daripada 7 suspek itu didapati positif dadah jenis ganja dan dipercayai hayal ketika memulakan kebakaran itu. Manakala 2 daripadanya mempunyai rekod jenayah lampau iaitu gaduh dan curi. Mahkamah telah membebaskan seorang remaja tetapi memerintahkan seorang lagi untuk membela diri atas pertuduhan membunuh 23 penghuni di pusat tahfiz berkenaan. Mahkamah telah membuat keputusan bahawa pihak pendakwaan hanya dapat membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh pertama atas semua pertuduhan. Sementara itu, tertuduh kedua dibebaskan tanpa perlu membela diri. Remaja yang dibebaskan melahirkan rasa terkejutnya dengan pembebasan oleh hakim itu dan semasa ditemui pemberita di luar ruang mahkamah, beliau berkata, "Saya agak kecewa yang rakan saya tidak dibebaskan. Menurut Undang-Undang Malaysia,
tertuduh bawah umur yang didakwa atas kesalahan yang boleh membawa hukuman mati seperti kes bunuh tidak akan didedahkan namanya di media. Berdasarkan Akta Kanak-kanak 2001 pula, tertuduh bawah umur yang didakwa atas kesalahan yang membawa hukuman mati juga tidak boleh dijatuhkan hukuman itu, tetapi diletakkan dalam tahanan di bawah perkenan yang di-Pertuan Agong dan mengikut Seksyen 94 Akta sama juga mempunyai kuasa untuk memerintahkan supaya ibu bapa dikenakan denda atau membayar pampasan. Kini, Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah bangkit semula. Walaupun kami diibarat tersungkur menyembah bumi, kami yakin akan bangun kembali demi terus melahirkan generasi Al-Quran dalam kalangan mereka yang kurang berkemampuan. Itulah kata Pengetua Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, Muhammad Zaid Mahmud, ketika ditanya mengenai masa depan madrasah itu yang ditimpa tragedi hitam. Kejadian yang dianggap ujian daripada Allah itu tidak sedikit pun menggoncang semangatnya serta guru dan baki 10 pelajar untuk terus menyambung pengajian mereka di situ. Walaupun menerima pelbagai kecaman susulan tragedi itu, permintaan untuk pelajar di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah terus meningkat. Mereka akan meminjam bangunan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di Danau Lumayan, Bandar Seri Permaisuri Ceras untuk sementara waktu sebelum boleh memulakan pengajian. Beliau berkata, mereka tidak menggunakan bangunan baru pusat tahfiz itu yang terletak kira-kira 400 meter dari bangunan yang terbakar kerana perlu menukar statusnya daripada kediaman kepada institusi. Sebagai pengetua, beliau juga akan memastikan tenaga pengajar di situ mempunyai insurans dan pelajar perlu dilindungi insurans secara berkelompok. Al-Fatihah kepada semua para syuhada ini. Sekian, terima kasih.